yang membuatkan dia orang sampai viral tu. sampai beratur. Tak berhenti-henti kan, orang beratur lagi. Jom kita try dulu. Itu ada boba kan bos? Biasa je, dekat tempat lain pun boleh dapat yang ni. Tapi sedap, bukan tak sedap. Tapi mana-mana tempat pun boleh dapat. Sebab dia green tea Thai biasa. Okay. Jom kita try yang ni. Okay, next bos. Apa rasa dia bos? Kejap, tengok masih merasa-rasa. Sedap gila. Sedap. Wah. Patut orang beratur. Ni, dia punya kuah apa? Cukup rasa. Faham? Sedap lagi-lagi kalau budak Gen Z, anak-anak muda kan patutlah ada orang kumpul-kumpul, bawa kawan ramai-ramai. Boleh share sebab portion dia besar. Sumpah sedap. Dulu belum famous tau tempat ni. Ya. Tak ramai pun orang. Tombol. Kita makan apa? Tombol. Bundel. Kan portion kecil. Ni dia datang portion besar. Buat cakap nak diet, tengah malam pun makan lagi, nak diet. Orang buat mental down lah. Orang tengah makan ni. Hilang nak diet. Makanlah. Hidup untuk makan.